يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali, nama saya Muhammad Nabil Kusaidi bin Muhammad Khairul. Nombor metrik 23BE 02103. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini, saya hendak mengajak anda semua untuk kita merenung sebuah surah pendek ini, walaupun hanya 3 ayat saja, tetapi ia membawakan mesej yang besar kepada seluruh umat Islam. Jadi, izinkan saya untuk memberikan sebuah perkongsian pendek yang bertajuk Surah Al-Asr, Risalah Kehidupan. Maka pertama sekali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan berpesan kepada kebenaran, serta berpesan kepada kesabaran. Menurut tafsiran surah ini dalam kitab tafsir Al-Munir, menunjukkan bahawa manusia secara fitrahnya sedang rugi kerana tidak memanfaatkan masa itu untuk mendapatkan kejayaan dalam hidup mereka. Maka, dalam surah ini mengajarkan kita tentang 4 ciri-ciri untuk kita keluar daripada kerugian tersebut. Ciri yang pertama iaitu beriman, yang merupakan adalah asas utama dalam kehidupan seorang mukmin itu. Seterusnya pula iaitu tentang amal soleh. Setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini hendaklah berlandaskan ajaran Islam. Dan seterusnya pula berpesan kepada kebenaran, menunjukkan bahawa betapa pentingnya dakwah ini dan menjadikannya sebagai sebuah tanggungjawab sosial dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir pula iaitu tentang berpesan kepada kesabaran, kerana menegakkan sebuah kebenaran ini tidaklah perkara yang mudah. Maka pasti kita memerlukan kekuatan jiwa dalam diri kita, iaitu kunci kesabaran. Seterusnya, akhir sekali kita dapat lihatlah bagaimana surah ini membandingkan kita tentang orang mukmin dan juga orang kafir, di mana orang mukmin ini sentiasa dalam keberuntungan hidupnya, tetapi orang kafir pula sentiasa tidak terarah, tidak ada hala tuju dalam hidup mereka. Maka kita amalkan 4 ciri-ciri untuk kita keluar dalam kerugian ini, iaitu iman, amal soleh, berpesan kepada kebenaran, serta berpesan kepada kesabaran. Maka akhir kata, saya hendak mengatakan kepada anda semua bahawa masa ini merupakan sebuah amanah dalam kehidupan kita. Maka mari kita gunakan masa ini untuk kita menjadikan hidup kita ini lebih bermakna. Bagaimana? Dengan mengisi semua nilai-nilai keimanan dalam diri kita. Akhir sekali, saya harap agar kita semua ini tidak tergolong dalam golongan orang yang rugi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.